Pernah tak anda dengar ada makanan yang dikatakan mempunyai kaitan dengan unsur mistik, sama ada melalui kepercayaan masyarakat lama, cerita rakyat atau pantang larang turun-temurun? Beberapa makanan ini sering dikaitkan dengan dunia misteri. Nombor 10, pulut kuning. Pulut kuning bukan sekadar makanan tradisional dalam masyarakat Melayu lama. Ia sering dihidangkan dalam majlis adat seperti naik rumah baru, kenduri kesyukuran dan pelbagai upacara tradisional. Warna kuning yang melambangkan kemuliaan dan kebesaran menyebabkan ia sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang bersifat simbolik dan ritual. Nombor 9, telur ayam kampung. Telur sejak dahulu dianggap sebagai simbol kehidupan dan permulaan yang baharu. Dalam sesetengah kepercayaan tradisional, telur digunakan dalam upacara tertentu kerana dipercayai mampu menjadi lambang pemindahan unsur negatif atau sebagai medium dalam ritual masyarakat lama. Nombor 8, pisang. Pokok pisang sering muncul dalam cerita rakyat Nusantara. Ada yang mengaitkannya dengan kisah-kisah mistik kerana pokok ini tumbuh dengan cepat, mudah hidup dan sering ditemui di kawasan sunyi atau tebian lama. Sebab itu, ia banyak disebut dalam cerita seram dan legenda tempatan. Nombor 7, kelapa. Kelapa mempunyai pelbagai kegunaan dalam budaya Melayu, bukan sekadar untuk masakan. Dalam sesetengah adat tradisional, kelapa digunakan sebagai simbolik penyucian, perlindungan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, ia sering dikaitkan dengan pelbagai amalan budaya yang dianggap misteri oleh generasi moden. Nombor 6, limau nipis. Antara makanan yang paling popular dikaitkan dengan unsur mistik. Ramai percaya limau nipis mampu menyingkirkan unsur negatif dan digunakan dalam amalan mandi limau yang diamalkan oleh pelbagai masyarakat di Asia Tenggara. Walaupun tiada bukti saintifik, kepercayaan ini masih kekal hingga kini. Nombor 5, beras kunyit. Beras kunyit sering digunakan dalam upacara adat Melayu seperti perkahwinan dan majlis tertentu. Ia melambangkan keberkatan, kemakmuran dan perlindungan. Disebabkan penggunaannya dalam pelbagai upacara tradisional, ramai yang mengaitkannya dengan unsur mistik dan kepercayaan masyarakat dahulu. Nombor 4, sirih pinang. Sirih pinang mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam budaya Melayu. Selain menjadi simbol penghormatan dan adat istiadat, ia juga sering digunakan dalam pelbagai upacara tradisional. Hubungannya yang kuat dengan amalan lama menyebabkan ia sering muncul dalam kisah-kisah mistik masyarakat Nusantara. Nombor 3, garam kasar. Garam kasar mungkin nampak biasa, tapi dalam pelbagai budaya di seluruh dunia, garam sering dianggap sebagai simbolik perlindungan. Ada yang menabur garam di sekeliling rumah atau membawa garam sebagai pendinding. Sebab itulah garam kasar sering dikaitkan dengan unsur mistik dan petua tradisional. Nombor 2, kopi hitam. Kopi hitam sering muncul dalam kisah-kisah misteri tempatan. Dalam cerita rakyat dan pengalaman yang dikongsi masyarakat, kopi hitam dikatakan digunakan dalam pelbagai amalan tradisional tertentu. Sama ada benar atau sekadar cerita turun-temurun, ia menjadikan kopi hitam antara makanan yang paling sinonim dengan unsur mistik. Nombor 1, telur rebus dan pulut kuning. Gabungan ini sering disebut dalam pelbagai kisah rakyat dan cerita seram tempatan. Ia dikaitkan dengan pelbagai upacara tradisional yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu. Disebabkan kerap muncul dalam cerita-cerita mistik, kombinasi inilah yang sering dianggap antara makanan paling rapat dengan unsur mistik dalam budaya Nusantara. Namun perlu diingat, semua yang dikongsi ini adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat, adat lama dan cerita rakyat yang diwarisi turun-temurun. Ia bukan fakta saintifik dan tidak membuktikan makanan-makanan ini mempunyai kuasa luar biasa. Apa yang pasti, ia menjadi sebahagian daripada warisan budaya yang menarik untuk kita kenali dan pelajari. Dah tahu kan, moga info ini berguna buat anda. Ingat makan, ingat rasa. Moga bermanfaat.